Lagi teori dalam Detektif Conan, bos organisasi hitam kini seorang budak kecil yang juga rakan sekolah sebaya Conan, 7 tahun. Identiti bos organisasi hitam iaitu Karasuma Renya sudah didedahkan. Cuma waktu ini, orang tak tahu siapa Karasuma itu dan di mana dia berada. Disebabkan Karasuma dikatakan sudah mati pada 50 tahun lalu dalam timeline Detektif Conan pada usianya 99 tahun pada waktu itu. Tapi dalam adegan lain, khususnya adegan yang memaparkan bapa ahli organisasi hitam seperti Jin Vodka, malah bermaut, bos organisasi hitam itu masih hidup kerana berkomunikasi dengan mereka melalui email. Memang banyak teori dan spekulasi tentang siapa sebenarnya identiti bos atau Karasuma ni. Sebelum ni ada yang kata Karasuma ni adalah Mitsuhiko, iaitu kawan Conan dan Haibara dalam Detective Boys. Ada yang kata Profesor Agasa, Yusaku Kudo iaitu bapa kepada Conan atau Shinichi Kudo sendiri. Cuma sesetengah watak tu termasuk macam yang saya sebutkan tadi sudah dinafikan sendiri oleh penulis asal Detective Conan iaitu Gosho Aoyama. Namun sejak beberapa tahun ni muncul teori tentang bos organisasi hitam atau Karasuma Renya itu sebenarnya adalah rakan sekolah Conan dan Haibara atau Detective Boys sendiri, iaitu watak yang bernama Maria Higashio. Maria Higashio ni diperkenalkan sebagai pelajar baru yang masuk ke kelas yang sama dengan Conan dan Detective Boys di Titan Elementary School. Watak Maria ni diperkenalkan dalam manga episod 548 dan anime 460. Ada beberapa sebab kenapa Maria ni diteorikan sebagai Karasuma. Antara poin yang diambil adalah watak Maria ni muncul kadang-kadang, tetapi boleh dikatakan kemunculan watak ni mesti pada setiap episod yang ada adegan organisasi hitam atau Karasuma sendiri. Umpamanya pada episod anime 941 dan 942, selepas siri itu yang menceritakan pasal Maria, di hujung episod yang sama juga didedahkan buat pertama kali bahawa bos organisasi hitam yang selama ini misteri merupakan Karasuma Renya. Sejak episod anime ke-345, peminat Detektif Conan semuanya tahu bahawa alamat email bos organisasi hitam yang dahulunya dia dikenali sebagai Anokata atau Dead Person, jika ditekan pada keypad handphone berbutang menghasilkan ringtone seakan bunyi irama lagu bertajuk Nanatsu no Ko. Lagu Nanatsu no Ko ni dalam dunia realiti memang wujud, iaitu ianya adalah lagu kanak-kanak di Jepun. Nanatsu no Ko ni adalah berkaitan dengan burung gagak. Macam yang kita tahu, organisasi hitam ni pernah diumpamakan sebagai burung gagak oleh kakak kepada Haibara, iaitu Miyano Akemi, yang mana perkara itu didedahkan sebelum dia mati dibunuh oleh jin. Dan lagu Nanatsu no Ko ni pula dikatakan boleh diterjemahkan juga sebagai Seven Children atau 7 kanak-kanak, atau 7 years old children atau budak-budak 7 tahun, atau kanak-kanak 7 tahun. Jadi daripada situ ada teori menyimpulkan bahawa bos organisasi hitam itu suka kepada atau menjadi budak berumur 7 tahun seperti mana Conan dan Haibara, atau dia memang sekarang ini umurnya memang 7 tahun dan 7 tahun ini adalah umur Maria Higashio sekarang. Teori juga mengatakan dalam episod Karasuma mula diperkenalkan sebagai bos BO, awal pada episod itu menceritakan mengenai Maria yang memanggil Detective Boys menyuruh mereka mencari harta karun yang kononnya nenek Maria itu simpan dalam sebuah rumah. Situasi itu seakan sama dengan episod di mana Karasuma Renya mula diperkenalkan, iaitu pada episod anime ke-291 yang mana menceritakan Karasuma Renya memanggil ilmuwan dan arkeologis meminta mereka untuk mencari harta karun yang emaknya sorokkan dalam rumah agam milik keluarga Karasuma. Shirolek Karasuma juga menunjukkan bentuk mata Karasuma adalah jatuh ke bawah. Kalau kita tengok bentuk matanya sama seiras-iras mata Maria Chan atau Maria Higashio. Sebagaimana Conan menyorokkan identiti sebenarnya yang merupakan Shinichi Kudo menggunakan spek mata besar, begitu juga Maria memakai spek mata besar seakan-akan Conan. Mengenai jantina Karasuma pula, sehingga kini, iaitu pada masa saya buat video ini, belum didedahkan jantina Karasuma itu sama ada lelaki atau wanita. Namun ada teori mengatakan nama belakang Renya itu biasanya dipakai oleh wanita atau perempuan di Jepun. Bagaimanapun tak dinafikan juga yang ada beberapa watak lain yang baru diperkenalkan dalam siri Detective Conan yang memberi gambaran bahawa mereka ini adalah calon yang lebih menyebati sebagai Karasuma Renya, iaitu setakat ini 3 sosok watak misteri berupa individu tua atau warga emas.